Lelaki nak tenaga batin mantap, puasa. Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Okey, let's be real. Orang selalu fikir puasa akan buat badan lemah, letih dan tak bertenaga. Tapi kalau anda perasan, ada orang yang bila berpuasa dia jadi lebih bertenaga, lebih fokus dan performance pun makin power. Mesti pelik kan? Sebenarnya puasa pun ada efek besar pada aliran darah, tenaga dan juga hormon lelaki. Hari ini saya kongsikan 5 kebaikan puasa yang boleh bagi supercharge pada tenaga batin lelaki. Yang pertama, meningkatkan testosteron secara semula jadi. Testosteron ini adalah hormon utama lelaki. Kalau hormon testosteron ini rendah, bukan setakat tenaga batin je merosot, mood boleh swing, otot cepat lemah dan lemak pun senang berkumpul. Ada kajian menunjukkan yang puasa boleh bantu tingkatkan testosteron secara semula jadi. Macam mana? Bila kita puasa, insulin dalam badan akan menurun. Insulin ni kalau terlalu tinggi, dia akan mengganggu proses penghasilan testosteron. Bila insulin menurun, badan akan lebih mudah untuk hasilkan testosteron dan hormon lain yang penting untuk tenaga batin. Maksudnya, kalau puasa dengan cara yang betul, badan boleh hasilkan lebih banyak hormon lelaki dan buat tenaga batin lebih bertenaga. Yang kedua, puasa boleh kurangkan radikal bebas dan melindungi sel-sel sensitif. Seluruh badan kita, termasuk tenaga batin lelaki, akan dipengaruhi oleh radikal bebas seperti bahan kimia yang boleh merosakkan sel. You all kena bayangkan macam karat pada besi. Lama-lama kalau tak jaga, besi pun boleh rosak. Sama saja macam sel dalam badan kita. Tapi bila kita puasa, badan akan aktifkan proses autofagi, iaitu sistem pembersihan sel semula jadi. Sel yang rosak akan dibuang dan badan kita akan hasilkan sel yang baru yang lebih sihat. Hasilnya, sel di bahagian tenaga batin lelaki akan jadi lebih sihat, lebih kuat dan berfungsi dengan lebih baik.